Selamat kembali berita dunia. Sulizah Nita akan memberitahu tentang berita-berita terkini. Johor Bahru, Mahkamah Tinggi di sini memerintahkan pempengaruh Nur Azira Faisal atau lebih dikenali sebagai Ira Azira membayar ganti rugi RM100,000 dan kos guaman RM30,000 kepada Suharnizan Mat Siddiq yang menjadi mangsa body shaming penghinaan bentuk fizikal pada Ogos 2020. Peguam Suharnizan, Muhammad Rashid Hassan berkata, Pesuruhjaya Kehakiman, Datuk Seri Syamsul Bahri Ibrahim membuat keputusan berkenaan dalam saman Suharnizan terhadap Ira Azira secara dalam talian pada 30 Mei lalu. Beliau berkata, keputusan terbabit dibuat selepas perbicaraan penuh dijalankan selama 5 hari dari 24 hingga 28 Oktober 2021 secara dalam talian. Mahkamah juga memerintahkan Nur Azira untuk menyiarkan permohonan maaf yang jelas tanpa syarat dalam semua akaun media sosial miliknya dan hendaklah dikekalkan selama 6 bulan dari tarikh penyiaran. Selain itu, mahkamah memutuskan bahawa Suharnizan menerusi peguamnya berjaya membuktikan tuntutannya dan selepas kesemua elemen yang berkaitan dipenuhi, katanya dalam satu kenyataan pada Isnin. Pada 13 Oktober 2020, Suharnizan memfailkan saman menuntut lebih RM2 juta terhadap Ira Azira, 39, di Mahkamah Tinggi Johor Bahru yang didakwa menghina bentuk fizikalnya atau body shaming. Mengulas lanjut, Muhammad Rashid berharap kes itu akan menjadi pengajaran kepada semua pihak supaya tidak mengeluarkan kenyataan sesuka hati dalam media sosial. Terima kasih yang sudah menonton video. Sulizah Nita, jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Bye-bye.